Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung dengan surah Ar-Rum, surah 407 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Alhamdulillah, hadirin hadirat, sambung di bawah ayat wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Allah datangkan hujah demi hujah kepada orang Mekah sekarang ini. Hanya dia yang layak disembah, hanya dia, perintah dia layak ditaati. Yang kamu suruh selain daripada Allah tu, mereka tidak buat apa-apa. Dan Allah Ta'ala datangkan ayat akhir kita baca bagi tadi, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'id. Dialah yang mula menciptakan makhluk, kemudian dia juga akan yang mengulangi ciptaan dia. Dia bagi dia ni ahwanu alaihi, mudah. Kenapa mudah? Bagi Allah alaihi ala Allah, wa huwa ahwanu ala Allah. Ayat ini kita baca dari surah Maryam, wa huwa alayya hayyin, ke atas aku mesej, hayyin, ahwan. Walahul mathalul a'la. Allah bagi tahu bahagia dia ni, dia satu zat yang mana tidak ada menyerupai dia, yang maha tinggi, yang paling sempurna. Al-masalul a'la ni satu zat yang mana paling sempurna segala sifat dia, tidak ada yang standing dengan dia. Fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dia lah maha perkasa, maha bijaksana. Daraba lakum mathalan min anfusikum. Ni datang usul baru buat perumpamaan. Allah SWT buatkan untuk kamu satu perumpamaan daripada jenis kamu. Ini untuk membatalkan syirik lagi, masih lagi. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum.
adakah kamu akan bagi halakum, adakah kamu akan bagi mimma, di kalangan hamba-hamba yang kamu miliki, min syuraka, apa-apa perkongsian, fima razaqna, berkenaan dengan apa yang kami bagi pada kamu, harta, kuasa, keputusan ke, tak? Adakah kamu akan bagi daripada di kalangan hamba-hamba kamu yang kamu miliki, mana-mana perkongsian, mana-mana perkongsian, apa yang kami bagi pada kamu, lalu fa antum fihi sawa, lalu kamu dalam perkara yang kamu bagi pada hamba kamu tu jadi sama, sehingga takhafunahum, sehingga kamu takut pada hamba kamu tu, kakhifatikum anfusakum, seperti mana kamu takut pada sebahagian kamu yang lain. Bukan takut pada diri kamu ni, kakhifatikum anfusakum, mana sebagaimana kamu takut pada sebahagian yang lain sesama kamu. Allah bagi tahu, kadzalika nufassilul ayat liqaumin yaqilun, demikianlah kami jelaskan ayat untuk mereka memahami, berfikir. Jadi Allah Ta'ala buat perumpamaan daripada jenis kita. Kamu ada hamba, ni sistem perhambaan ada kan? Adakah patut kamu akan bagi pada hamba kamu? Tak, kuasa, tak, harta kamu ke, kuasa kamu ke, sehingga bila kamu nak putus tu kena tanya dia juga, bimbang, takut dia putus lagu lain, takut dia kamu akan jadi sama dengan dia. Tidak. Maka sebagaimana Allah SWT bagi tahu, kalau kamu tak sih, kamu tidak akan benar ke syirik ni, perkongsian ni, tarkis benar nak bagi tahu, kamu tidak akan benar ke berlaku syirik ni. Bagaimana sekali Allah bagi tahu yang kamu suruh selain daripada Allah ni, tak boleh. Allah tidak benar ke? Allah tidak benar ke? Kalau ni sekarang ni, sebab tu dalil Quran ke dia datang ke dalil yang mana bukan setakat kefahaman, bahkan perasaan, bahkan rasa. Tengok Allah SWT ajak kita memahami kenapa dia lari syirik ni pada dia. Sebagaimana kamu ni, kalau nak bagi pada hamba pemilik care itu sama dengan kamu jadi, maka kamu tak setuju kan? Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, kadzalika nufassilul ayat, demikianlah kami jelaskan ayat liqaumin yaqilun, bagi kaum yang berfikir. Batu bal ittaba'a, ni ada jumlah selepas dia ni, bal la yaqil, maknanya tapi walakinnahum la yaqilu, tapi mereka tak memikir. Bal ittaba'al ladina zalamu, bahkan mereka telah ikut alladina zalamu. Allah ada zahir kat sini alladina zalamu ni, bahkan orang yang zalim ni mereka ikut ahwa'ahum bighairi ilm, tak ada dalil, tak sembah penyembah berhala ni, orang Mekah di Mekah ni tidak ada dalil. Bahkan Allah bagi tahu mereka tak memikir, lepas tu ikut gambar dia, tak mikir, ikut hawa nafsu. Tapi Allah Ta'ala ungkapkan lagu mana? Ittaba'al ladina zalamu, orang yang zalim, Allah panggil orang yang zalim. Mereka ikut gambar dia, ahwa'ahum, ikut hawa mereka, ikut hawa pula bighairi ilm. Baik, ikut hawa tu sesat dah, tak, tanpa ilmu pula, takkid demi takkid. Hawa ni, hawa Nabi pun rosak juga. Allah daripada Nabi Daud kita baca surah Sad kan. Kalau kamu ikut hawa kamu, maka kamu akan sesat daripada jalan Allah. Hawa kamu. Kita baca surah Araf. Allah nak bagi kita buat perumpamaan tentang satu orang alim, satu orang yang kat mana kami bagi kefahaman kita. Tapi dia tak ikut kita. Dia ikut apa dah? Dia ikut syaitan. Ayat lepas tu Allah nak bagi kita, fattaba'a hawa, maka dia ikut hawa dia. Ikut hawa dengan ilmu. Jadi ikut hawa ni dengan ilmu bersesat. Apatah lagi tanpa ilmu. Ni orang Mekah ni tanpa ilmu, tak ada dalil, tak ada bukti. Bahaya ni. Bal ittaba'al ladina, bahkan mereka ni orang yang zalim ni, yang syirik dengan Allah SWT ni, orang Mekah ni, yang mereka ikut gabar dia ahwa'ahum. Sebab tu bukan ada kefahaman kamu berhala ni, rekat sendiri. Dia bukan kata ada dasar kebenaran kita pasal berpegang dengan dia, tak ada semua tu sebenarnya sebab Allah Taala bagi tahu pada kita, sebenarnya Tuhan mereka ni hawa mereka, bukan berhala sebenarnya, bukan mana, bukan lat, bukan hak ni hawa mereka buat nak pegang masyarakat, kerana sistem telah dimina, bahaya manusia ni.
bal ittaba'al ladina zalamu ahwa bighairi faman yahdi man adalla Allah. Ni kemudian istifham inkari, faman yahdi, maka siapa boleh bagi hidayah orang yang mana Allah Taala sesatkan. Ni bapa Allah Taala sesatkan, ni asbab hidayah semua tolak, asbab semua ambil. Pasti sesat. Allah Taala faman yahdi man Allah, siapa boleh bagi hidayah orang yang mana Allah Taala telah sesatkan? Tak ada dah. Dan ini pun untuk kefahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tenangkan dai, untuk tenangkan Nabi. Wa ma lahum min nasirin, balik akhirat orang lagu ni tidak ada bagi mereka mana-mana penolong, mana-mana penolong. Kembali semula pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali pada Nabi daripada sahabat. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa, maka hadapkanlah wajah kamu untuk agama ni, untuk risalah ni, untuk Quran ni. Hanifa, sifat sifat apa ni, umat ni, sifat agama ni. Hanifah ni apa dia? Dia condong ke arah kebaikan, condong ke arah tauhid, jauh daripada batil. Semua kena ingat. Kalimah hanif bukan dia serik, bukan. Maka tegakkanlah wajah kamu kepada agama yang lurus. Tak, bukan lurus. Hanif, kita buat contoh kan, Hanafiyah, bata pahit, pala pahit. Hanafiyah, pala pahit gitu kan, dia belok kan, atau Hanif tu dia dipanggil Hanafiyah tu. Sebab orang mukmin ni, agama yang kita bawa ni, dia mengajak ke arah mana? Hanif. Hanif ke apa? Condong ke arah kebaikan. Dia bukan straight lah, kebaikan pun tak condong kok ni. Dia bukan lagu tu. Ni sifat Nabi Ibrahim. Dia sifat umat ni. Dalam Bukhari Nabi SAW bagi tahu hadis, khalaqtu ibadi hunafa. Tengok Allah, ni manusia ni. Allah, aku cipta hamba aku manusia ni hunafa, dari diri dia. Hunafa, hanif. Hanif ni fitrah, ni ayat selepas dia tu. Khalaqtu ibadi hunafa. Allah beritahu, aku cipta hamba aku ni hunafa, mana condong ke arah kebaikan. Ni sebab tu jangan putus asa. Siap manusia, kafir ke, mukmin ke, orang Islam ke, orang kafir ke, Allah beritahu khalaqtu ibadi, aku cipta hamba aku hunafa, hanif, iaitu jiwa dia ni condong ke arah kebaikan, condong ke arah tauhid, jauh daripada syirik, condong ke arah sunnah, jauh daripada bid'ah, condong ke arah kebaikan, jauh daripada keburukan, condong ke arah ketaatan, jauh daripada durhaka. Asal hanif, Allah beritahu. Dan ni agama ni hanif juga. Maka tegakkanlah wajah kamu pada agama ni, pada perintah Allah SWT. Jangan paling pada orang lain. Fitratallahi allati fataran nasa, ini fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan pada manusia, di atas fitrah ni, di atas hanif ni. Ada kabiliat untuk terima kebenaran. Dia juga kabiliat untuk terima keburukan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan dalil begini ni, sepatutnya fitrah manusia yang terjadi kan akan condong, akan terima tauhid, akan terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua dalil-dalil yang kita baca, kita start daripada ayat awalam yatafakkaru, awalam yasiru, semua yang kita baca pagi tadi kan. Hadirin-hadirat, kalau tengok semua tu, kalau orang berakal merenung kan, maka dia akan sembah Allah SWT, akan sembah. Itu fitrah tu, fitrah. Ada pun hadis Nabi SAW bagi kullu maulidin yuladu al fitrah kan? Hak tu fitrah dari sudut bahasa. Nabi bagi tahu ada setiap maulud, setiap bayi yang lahir ni, dia dilahir di atas fitrah. Fitrah ni kemampuan untuk, bukan fitrah tu bukan makna Islam, tak ada, bukan makna Islam. Mana kalau kita kata makna Islam pun kena takwil lagi, maknanya ada kemampuan untuk terima Islam. Tu. Tapi ada kemampuan untuk terima kekufuran juga. Sebab tu Nabi bagi tahu fa abawahu yuhawidanahu yumajisanahu. Tengok. Maka Nabi bagi tahu, maka kedua bapa lah yang menyebabkan dia tu jadi Yahudi, yang menyebabkan dia jadi Majusi, yang menyebabkan dia jadi Nasara. Sebut tiga tu contoh di belakang. Contoh belakang. Dan ibu bapa pun contoh yang menyesatkan, dan agak kepegangan pun contoh. Dan sebenarnya bukan tu. Kalau mulhid, etis jadi etis, duduk dalam keluarga, etis jadi etis. Jadi maksud hadis Nabi SAW sebenarnya, manusia ni dia boleh jadi mukmin, boleh jadi kafir. Dia ada istiadat, ni fitrah dia. Kalau datang dalil-dalil yang duduk dalam suasana yang mana orang taat pada Allah SWT, maka dia akan jadi mukmin.
dengan dalil-dalil tu. Tapi kita juga dia duduk dalam bi'ah kekufuran, maka dia jadi kufur. Tapi fitrah yang Allah Ta'ala jadikan manusia ni, dengan kewarasan dia, dengan pendengaran, dengan penglihatan dia, dengan apa yang ada pada dia ni, dengan dalil begini, sepatutnya dia beriman. Fitrah Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat ni, la tabdila li khalqillah. Ni tak akan berubah. Fitrah ni tak akan berubah. Fitrah ni tak akan berubah. Tak akan berubah. Jadi manusia ni sepatut dia boleh terima, tapi ini kerana kedegilan. Cuma Allah Ta'ala ayat sini pada Nabi SAW, pada kita, fa'akim wajhaka lid-din hanifa, fitratullah ni, agama yang dibawa oleh Nabi ni, Quran ni, inilah fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha, yang tidak akan berubah. Dalikad dinul qayyim, inilah agama yang betul, yang mustaqim. Walakin aktsaran nas la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tak erti. Lepas tu munibina ilai, inabahlah pada Allah SWT, inabah. Takdir tu ada takdir munibin ni maf'ulun bih kan, fa'il dia mahzuf. Mana wattaqu atau ittaqu munibina ilai. Nah, maka bertakwalah kepada Allah dengan ada munibina ilai. Nah, ataupun anibu munibina ilaih. Anibu munibina ilaih. Rujuklah pada Allah, kembalilah kamu pada Allah, serahlah diri kamu pada Allah. Wattaqu, dan takutlah kepada Allah. Wa aqimus salah, dirikanlah semaya. Wa la takunu minal musyrikin, jangan kamu jadi di kalangan orang musyrikin. Siapa dia ni? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syamil, di kalangan orang yang mana telah pecah belahkan agama mereka, berbagai mazhab. Wa kanu syiah, dan mereka jadi macam-macam mazhab. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap parti, setiap golongan di kalangan mereka tu rasa mereka paling betul sekali, paling molek sekali. Nabi nak bina umat ni, hadirin, Nabi bina dalam keadaan daripada umat yang pecah belah, kemudian jadi orang Islam generasi pertama. Dia tak ada perbezaan, tak ada perbezaan. Ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang sama, Nabi yang sama, umat yang sama. Sepatut kita bersatu. Dia bersatu dari sudut mana? Dari sudut usul lah. Dari sudut furuk ni kita kena terima kenyataan. Kita kena buka hati, kena luaskan hati kita. Kita tak boleh sempit kan. Ini tabiat manusia, tabiat agama yang daripada Nabi. Sebab tu ulama sudah sepakat, kalau masalah khilafiyah, maka kita kena berlapis dada. Apa maksud khilafiyah? Ada dalil. Masalah khilaf ni sama-sama ada dalil. Bukan satu ada dalil, satu tak ada dalil. Satu ada dalil, satu tak ada dalil, dia panggil sunnah dengan bid'ah. Sunnah dengan bid'ah ni bukan masalah khilafiyah. Satu ada dalil, satu tak ada dalil. Yang ni dia panggil hak, yang ni panggil batil, dia panggil bid'ah. Masalah khilafiyah ni masing-masing ada dalil. Dia dalil daripada mana? Dalil daripada kitab Allah, dalil daripada sunnah Nabi. Dalil daripada ijma' para sahabat. Jadi bila ada dalil ni, maka kita kena lapis dada. Dia sepatutnya sampai kita 1400 tahun dah ni, dengan kitab berbagai-bagai, sepatut umat ni matai dah. Walaupun kita baru lahir generasi baru, tapi dengan warisan ilmu ni kita matai dah sebenarnya. Matai dah. Sebab kita telah lalu proses yang begitu lama dah untuk sampai tahap ni, maka perbalahan pernah berlaku, peperangan pernah berlaku sama-sama kita. Sepatut orang zaman kita ni boleh duduk sekali dah. Dia tengok akibat dia apa yang berlaku. Tak, bila kita nak tekan bahawa hanya kita yang betul, dia tak boleh. Bila masalah khilafiyah ni kena terbuka. Khilafiyah nak masuk ke apa? Setiap ada dalil. Bila ada dalil pada Nabi, kena terbuka. Bagaimana daripada generasi salah kan nak sampai pada kita ni? Payah sebenarnya. Benda yang mana begitu sensitif. Tapi sama kita ni ada tesis-tesis dibuat dah, kitab-kitab ditulis dah. Sepatut kita boleh bertenang dah. Macam contoh kita bagi tahu apa masalah khilafiyah ni. Macam dengan sembahyang dalam mazhab kita, mazhab Hanafi. Masing-masing ada dalil. Tak tangan mana? Tak tangan bawah pusat ke, tak tangan atas pusat ke, tak tangan atas dada ke. Ini paling masalah khilafiyah.
Masalah khilaf, masalah kunut, tengok kunut. Itu masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Ada dalil, semua ada dalil. Ada yang maksud ada Nabi buat. Dia para sahabat buat. Para sahabat buat. Maka kita kena lapar dada. Kadang-kadang kita sampai tahap pergi daripada kita Allah. Dia perbezaan tak boleh berlaku. Perbezaan ini pasti akan berlaku. Dan sebenarnya perbezaan ini untuk memudahkan kita sebenarnya. Untuk keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Dia satu sudut dia benar. Ikhtilaf ni satu rahmat. Ikhtilaf ni satu rahmat. Macam khilaf kita dengan mazhab Imam Malik. Dia sudut makan ni. Kita beza dengan mazhab Imam Malik ni. Halal haram. Kita kata halal, dia kata haram. Bahkan bukan dengan Imam Malik, kita beza dengan Hanafi pun. Halal haram. Kita kata halal, Hanafi kata haram. Dan kita makan ketai. Haram dia. Haram lagu mana ketai? Haram sebab babi. Haram. Dia kata haram. Kata haram, dia ada haram makruh. Makruh tahrim tak. Haram. Tapi tengok kita boleh duduk sekali kan. Tengok. Sebab tu kata kena mata. Dia kena duduk sekali, gabung. Dan kita ustaz kita ngaji di Pakistan. Di Pakistan ni ketai murah. Kau beli ketai di China. Mungkin orang Islam tak beli ketai. Jadi di Karachi ni ketai murah, udang murah. Kita pergi beli bawa, bukan bawa ni, kita bawa baldi lalu. Cuma kita tutup lah. Kalau terbuka kan tudung tu, naik bah kan orang tengok kan. Dia tengok atas bawah, pakai jubah. Bawa Ikea dia tengok, celak mata lalu Ikea ya. Ni gapo ni? Gapo ni? Ustaz kita mengajar, ustaz kita ni alim kan. Alim pak mazhab. Orang mengajar kita orang Syafi'i, dia makan ketai, dia halal ketai, dia ada dalil-dalil dia gini, dia mengajar. Kita tengok dia terbuka, dia open minded lah. Bila kita buat jamu kita masak ketai kan, kita letak atas saji kan, bila dia mari duduk, kita angkat saji, dia tengok ketai, berubah muka dia, merah muka dia. Dia punya kesal kan. Dia kesal. Dia senyap. Ganjar kita kata dia tengok ketai. Dia bertanya, "Apa ni?" kata. Dia kata, "Ketai mana?" Dia kata, "Aku fikir," dia kata, "pelajar agama tak makan ni. Orang-orang alim kamu." Dia kata, "Aku fikir orang jahil yang makan kau ni." Kita ketuk peti kita makan kau ni. Dia punya maksud yang tepat dia. Tepat dia. Cuma kalau Hanafi, kalau di South Afrika, udah dia makan pula kan. Tengok dia tukar, dia tengok Hanafi tu duduk mana. Dia Hanafi duduk kat bukit, dia tak pernah tengok patah. Dia sedap royak ketai haram. Tak pernah mulut dia royak ketai haram, udah haram. Dia tak tengok patah. Dia ada tempat-tempat di Pakistan, di India ni, dia negara luar ni, dia ada satu tempat dia tak terbit luar. Dia tak je tengok patah. Patah ni tak je tengok. Sampai dulu kan tak ada telefon, tak ada YouTube, tak ada gapo kan. Jumpa kita ni pertanyaan dia, mu ngaji tengok patah. Tu pertanyaan dia. Tanya ngaji tengok patah. Kita kata ngaji. Dia tanya kita, luah tak patah? Kata luah. Dia paling kau sesek dia kata. Aku kata dah, patah luah dia kata. Tengok. Soalan dia tu kita dengar, nak pelik dah. Tapi mengerti tak je tengok. Tengok. Biasa yang haram kan, benda-benda lagu ni kehidupan dia tak ada. Dia tak ada hubungan, dia sedar tak dia jumpa pun. Tapi kalau duduk Hanafi yang ada patah ni kan, mula dah udah boleh makan, baru boleh makan. Dia kata macam ikan pandai pula. Tapi kalau Hanafi pak kita tak boleh. Kita lalu dah proses gini. Kalau dengan Maliki lagi lah, kita dengan Syafi'i dengan Hanafi. Kalau dengan Maliki, pak dia ulang makan. Tengok kita tak boleh makan. Pak Hanafi tengok kita makan belut lagi. Hanafi tengok kita makan belut, tak ada beza dengan makan ulang. Dia tengok atas bawah kita makan belut kan. Sebab tu agama ni bukan rasa, bukan perasaan. Rasa kita, rasa bukan. Agama ni dalil. Kita telah lalu dah marhalah tu. Mahalah kita kena toleransi. Sebab tu kata kena toleransi. Mazhab Malik semua boleh makan. Semua boleh makan kecuali babi. Anjing khilaf. Tengok. Kecuali babi, anjing khilaf. Khilaf marjuh lah bagi dia. Tapi ada juga mazhab dia kata boleh.
Mana tahap tu? Dan ni daripada dulu lagi. Salah. Zuhri kan Tok Guru Imam Malik. Sya'bi ke apa, Zuhri ke apa, Sya'bi. Orang tanya Sya'bi, ni anak murid Imam Malik. Bukan anak murid, Tok Guru Imam Malik. Sya'bi daripada Ibnu Umar. Tak. Anak murid para sahabat. Orang tanya dia, katak boleh makan tak katak? Dia kata, kalau keluarga aku makan katak, aku dah makan katak. Dia kata, tak dia. Kalau keluarga aku tu makan katak, aku bagi dah. Ad-Dafadi. Tapi mereka tak makan. Dia ni bagi masalah khilafiyah. Dia tengok dia jadi rahmat lagu mana. Nak dakwah orang Cina, nak dakwah orang ni. Kita nak dakwah lagu mana? Dia makan belakang kita. Kita nak guna mazhab Hanafi lah kita ni. Hanafi tak. Pakai tak masuk Islam. Masuk Islam udah tak boleh sutun, tak boleh makan ikan. Mana boleh? Tak ni sebab tu kita kena terima keluasan agama kita. Kita ada di Pakistan kan, kalau orang Afrika gini kan, dia kan nak budak-budak baru masuk kan, dia masak ular, dia goreng kunyit ular. Dah. Kunyit ular. Kalau pelajar tu apa dia? Tak tahu kan, makan nasi sekali dengan dia kan, makan ular. Dah, dia kan nak. Dia jumpa ular kan. Dia tak takut kau ular. Kalau ada ular masuk dalam madrasah kan, panggil dia kecil-kecil. Dia pakai masuk dalam bawah katil lalu. Dia makan ular. Dah, buat kunyit. Dah, sebab tu kita kalau tengok dia masak, kita tak pergi dekat dah. Dah. Kita mana boleh pergi dekat. Kita tak boleh makan, kita bang pun tak boleh. Tapi sebab tu kata agama ni bukan perasaan kita, bukan rasa kita. Sebab tu kita dah lalu dah mahalah gini ni, sepatutnya kita makan. Tak. Yang penting makan ni tak. Masing-masing lah. Masing-masing. Tak. Yang penting usul sama. Kita dirosakkan benda-benda kecil. Benda-benda kecil kita balah dah. Tak. Sebab tu kita kena kembali semula. Kalau benda usul kita sama, maka benda berlapis dada. Kalau kita tak boleh toleransi bila usul pun diganggu. Kalau furuk, maka kita kena terima. Sebab ulama besar-besar, para sahabat besar-besar juga yang mula khilaf lagu ni, bahkan kerana hadis Nabi, ucapan Nabi itu begitu, maka dia jadi khilaf. Kita nak bagi tahu ayat ni keadaan bila Nabi dakwah orang Mekah sekarang ni pecah belah. Walaupun semua berhala, tapi masing-masing. Hak ni Manat, hak ni Lat, hak ni Uzzah, hak ni Hubal, hak ni macam-macam. 390. Dia tak akan jadi besar tu. Bagaimana Nabi nak bina? Bagaimana Nabi nak bina para sahabat? Bagaimana Allah Taala bagi tahu? Dia sepatutnya orang Islam ni dia boleh duduk sekali. Tak macam kita sekarang, kita nak bagi tahu khilaf lagu mana, supaya kita boleh duduk dengan Hanafi, boleh duduk dengan Maliki, boleh duduk dengan ni. Sebab mereka ni ada dalil. Kalau tidak ada dalil tu, bila satu ada dalil, satu ada, tu dia panggil hak sunnah dengan bid'ah. Hak ni bukan khilaf. Walaupun orang kata khilaf, orang kata khilafiyah. Tak, itu bukan. Tak, hak ni bid'ah, hak ni sunnah. Dia masalah kalau semua ada dalil daripada kitab Allah, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena terbuka, kena tenang. Dan satu lagi, bagaimana nak apa dia, nak berinteraksi dengan orang-orang yang lagu ni. Sebab tu kita jangan gopoh tengok Nabi. Kerana kejahilan dia, kerana suasana dia. Tengok Nabi kita ni di Mekah ni, sekarang ni 360 berhala. Bagaimana Nabi boleh sabar, bertahan duduk sini untuk pujuk mereka taat pada Allah. Dan ni penawar dia. Betul, untuk sini dulu kita nak catch up dengan orang kan, dengan sama kita ni penawar. Sebagaimana penawar pada orang Mekah sekarang ni, penawar pada kita juga. Ni penawar pada pemimpin kita, penawar semua orang yang tidak mahu taat pada perintah Allah. Ni penawar dia. Cakap tentang Allah SWT. Begitu hebat Allah SWT. Ni Allah kita. Wa idza massanna sudur, kembali semula Allah SWT kritik orang Mekah ni. Balil ladzi ni ayat 29 ni, ayat wa idza massanna ni.
balittaba'al ladzina zalamu, bahkan mereka ni masih lagi tidak mahu tunduk pada Allah, tidak guna kewarasan dia, tidak guna fikiran dia untuk beriman dengan Allah SWT, bahkan kerana mengikut hawa nafsu mereka. Jadi ini tengah-tengah ni khitab pada Nabi daripada kita, maka jangan peduli pada mereka, terus kamu ikut seperti mana apa yang diwahyukan, kerana agama ni agama yang fitrah yang Allah Ta'ala tentukan pada manusia. Manusia yang molek sebenarnya dia akan beriman dengan penjelasan begini, dengan penerangan begini, dengan ayat begini ni, manusia akan beriman. Jangan kamu jadi orang musyrikin, orang yang mana pecah belah agama mereka. Dia hidup mereka ni dalam kelompok masing-masing, dan setiap kelompok tergembira dengan apa yang ada pada dia. Wa idza massan nas, ni orang musyrikin. Wa idza massan nas, tapi guna nas sebab apa? Sebab asal semua manusia begini juga. Wa idza massan nas durrun da'u rabbahum, mereka ni musyrikin ni Allah bagi tahu kritik pada bila ditempuh musibah, bila kena musibah, da'u rabbahum, doa Tuhan mereka, doa Allah, doa pada Allah, munibina ilaih, tengok munibina ilaih, kembali pada Allah, rujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Summa, kemudian lepas tu, idza adzaqahum minhu rahmah, bila Allah Taala bagi dia rasa daripada Allah rahmatan, nak kesenangan, kemewahan, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, tiba-tiba satu golongan di kalangan mereka dengan Tuhan mereka, dengan Allah Subhanahu wa taala, yusyriku, syirik semula. Syirik semula. Apa? Liyakfuru ni, lam sayrurah dia panggil. Allah bagi tahu dia jadikan rahmat Allah SWT tu untuk dia kufur bima, dengan apa yang telah kami bagi pada dia, kesenangan, kemawahan tu. Allah Taala jawab fatamatta'u, tapi tengok khitab fatamatta'u sini, liyakul mereka, ini iltifat, ini seni dalam Quran. Ini yang menyebabkan jadi apa dia? Tengok kan sini, wa idza massan nas, annas hum, maknanya apa dia? Ganti nama ketiga kita panggil. Ganti nama huwa ke apa? Mutakal, orang bercakap, orang mukhatab, orang yang kita cakap, lepas tu ghaib. Wa idza massanna ni manusia ni bila disentuh dengan musibah, doa pada Allah, munibina ilaih, bila kami bagi pada dia rahmat kami, kemewahan kami, masalah dia selesai, idza fariqum minhum hum, lagi tiba-tiba satu golongan di kalangan mereka dengan Tuhan mereka, yusyrikun hum, dan liyakfuruhum lagi. Sebab mereka guna nikmat tu untuk kufur dengan Allah. Sepatut mereka tadarrum, tunduk, tapi mereka guna nikmat liyakfuru bima atain, mereka kufur dengan apa yang telah kami bagi pada mereka. Kemudian tengok, tukar, fatamatta'u, enjoy lah kamu, iltifat pada mereka, mana dituju pada orang kafir. Fatamatta'u, enjoy lah kamu, pasal kamu akan tahu juga nanti. Tadi kok ni sekarang seolah-olah paling pada mereka. Enjoy lah kamu sekarang, enjoy, nikmatilah, enjoy lah sekarang. Pasal fata'lamu, kamu akan tahu juga nanti, kamu akan tahu juga nanti. Tahu ke apa dia? Azab lah, takdir dia azab. Kemudian buat bertistakat tu, datangkan hujah. Am anzalna alaihim, bal dengan am sini munqati' atau munqati' dengan mana bal, hamzah istifham. Bahkan anzalna alaihim sultan, adakah kami telah turunkan kepada mereka bukti ni yang pegang kemah berhala, semua mana Lat, Uzza, semua Hubal, semua malaikat-malaikat mereka dakwa anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, 360 berhala tu ni Allah Taala tanya ni, bal anzalna alaihim, adakah kami telah turun kepada mereka apa-apa bukti daripada kami, kitab ke rasul ke? Fa huwa yatakallam bima kanu bihi yusyrikun, lalu dia bercakap tentang apa yang mereka syirik itu, kena buat gini, ada nabi mari ajar supaya semua manat Lat, Uzza, ada kitab mari ajar boleh suruh selain daripada Allah Subhanahu wa taala, konsep begini, bagi syirak gini, dengan suruh dia dengan buat gini, dengan amalan begini kan untuk hampir dengan Allah semua. Ada cara lagu ni syirik ni adakah kami pernah turun ke? Tengok Allah tanya, am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallam bima kanu bihi yusyrikun wa idza adaqna an-nas rahmatan. Kemudian sekali lagi sambung semula, wa idza adaqna, bila kami bagi kepada manusia rahmatan, farihu biha, mereka gembira. Wa in tusibuhum sayyi'atun, bila mereka ditimpa musibah sayyi'ah dengan sebab perbuatan mereka, tak tinggal. Tengok, bila kami bagi rahmat daripada kami, bukan daripada usaha dia. Tengok, kekayaan ke, ilmu ke, kemewahan ke, gapo saja ke, bila kami bagi pada dia rahmat,
Kami bagi, Allah Ta'ala bagi tahu. Tapi wa in tusibum sayyi'ah, bila mereka ditimpa musibah, apa? Bima qaddamat aydihim, dengan perbuatan mereka. Ekosistem Allah SWT bagi tahu. Musibah datang pada kita kerana dosa kita, kerana perbuatan kita. Allah jamin dah apa-apa nikmat Allah yang Ta'ala bagi pada kita, Allah Ta'ala tidak akan ambil. Ayat ke mana yang orang selalu baca? Dua ayat, satu surah An-Nahl kita baca dah, satu surah Ar-Ra'd. Janji daripada Allah, janji daripada Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan ubah mana-mana kaum sehingga dia ubah diri dia. Ni orang baca, orang motivasi baca, okay? Tak. Ini tidak kena pada tempat dia. Tak, kalau gitu payah kan. Allah tidak akan ubah kamu sehingga kamu ubah diri kamu dulu. Payah. Mana ada orang sungguh-sungguh nak ubah keluarga dia, kerja pagi lebih orang duduk miskin gitu. Tak ada. Orang habirin, tak ada. Bukan ayat tu bukan gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Dia ada ayat satu lagi. Innallaha la yughayyiru ma Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Innallaha la yughayyiru ma bi an, mana hufaz itu? Biqaumin hatta. Bukan, ni ayat ni dah. Ada satu lagi ayat. Innallaha la yughayyiru ma an'ama alaihim. Ada ayat gitu. Allah begitu, kami tidak, innallaha, Allah sesungguhnya Allah tidak akan ubah nikmat yang kami bagi pada dia sehingga dia berubah. Dengan apa? Dengan kekufuran. Dengan kekufuran, dengan kufur dengan nikmat, dengan durhaka pada Allah SWT. Dan kemudian Allah datangkan contoh. Allah bagi tahu akhir surah An-Nahl kan, bahawa banyak negeri kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa adzaqaha Allahu libasal. Allah bagi tahu, Allah Ta'ala begitu, kami buat perumpamaan satu negeri yang penuh dengan keamanan, penuh dengan nikmat, makanan dia bebas, penuh keamanan, penuh dengan makanan. Kemudian fakafarat bi an'umillah, lalu dia kufur dengan nikmat Allah, kufur dengan nikmat Allah, maka fa'adzaqaha Allah, maka Allah Ta'ala timpa kelaparan dan juga keamanan dia terjejah. Janji daripada Allah, janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun nikmat Allah Ta'ala tidak akan tarik, tidak akan tarik selagi mana dia tidak kufur dengan Allah SWT. Tapi bila kufur dengan Allah Ta'ala akan tarik nikmat tu. Jadi ayat ni dari surah Ar-Ra'd, dari surah An-Nahl ni jaminan pada manusia berkenaan nikmat yang ada pada dia, Allah Ta'ala tidak akan tarik, tidak akan tarik sehingga dia kufur dengan Allah SWT, sehingga dia kufur dengan Allah SWT. Adapun orang susah ini taksim daripada Allah SWT. Cuma Allah Ta'ala bagi, siapa dia benar-benar beriman dengan Allah SWT, Allah Ta'ala akan bagi secara individu, falanahyanum hayatan tayyibah. Kalau secara ijtimai, secara negeri, walau aman ahlul qura aman wattaqau la fatahna, itu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sini tengok Allah Ta'ala konsisten kita nak bagi tahu ni, bila kami bagi pada manusia rahmat farihu biha, mana kami bagi kesenangan pada dia, harta dia, anak, ramah. Wa intusibum sayyi'ah, bila ditimpa musibah dengan sebab perbuatan mereka, dengan sebab perbuatan mereka. Betul orang tu buat langgar perintah tak jadi apa, tengok orang kafir tu istidrak tu. Kita dah tahu dah. Istidrak ni lagi bahaya. Dan orang yang mana langgar perintah, tak semaya segar, tak ada gapo, sihat molek, wala. Hak ni lagi bahaya. Hak ni sebab apa Allah ambil dalam keadaan dia tak khabar. Ambil dekat dia tak akan bertobat, mati dengan aksiden gitu, mati dengan mengejut, mati tak ada peluang. Tak. Wa in tusibhum sayyi'atun, bila ditimpa musibah bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun, tiba-tiba mereka akan putus asa. Mereka putus asa. Awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, tidakkah mereka lihat bahawa Allah yang luaskan rezeki pada siapa yang dia kehendaki, dia yang sempitkan rezeki pada siapa yang dia kehendaki. Wa yaqdiru man yasha kada, Allah yang luaskan rezeki dan Allah yang sempitkan rezeki pada hamba. Dan sebab tu Nabi tarbiyah umat ni begitu, sehingga bila umat begitu faham kan, Nabi ucap kepada dia, ajibtu li amri mu'min, aku kagum dengan orang mukmin, bahawa semua keadaan dia baik belaka.
Bila dia diberi nikmat, dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka baik. Bila dia diuji dengan kesusahan, fasabaru, maka dia sabar, maka baiklah. Ini hakikat orang mukmin. Dan apa pun keadaan, apa pun keadaan, nak faham. Sebab tu dia berkait dengan faham dunia ni tempat ujian. Yang uji kita Allah SWT, keadaan pun ujian. Dia tak ada terlepas, tak ada Allah SWT lock pada asbab musabab ni. Dia ada asbab musabab dalam kontrol Allah secara mutlak, secara mutlak belaka. Ujian semata-mata, ujian dengan perintah dan larangan dia. Nak tengok kita, nak tengok kita. Inna fi dhalika laayatin liqaumin, demikian itu tanda kebesaran liqaumin yu'minun. Maka fa'ati dzal qurba, apa fa'ati dzal qurba ni? Bagi orang yang mana Allah Taala luaskan rezeki dia, dia kena ambil situ. Dia kena ambil. Allah beritahu, tidakkah manusia fikir bahawa Allah yang luaskan rezeki pada siapa yang dia kehendaki, dan Allah sempitkan rezeki. Tak ada beza. Cuba perhati ya, orang itu kaya tu bukan kerana dia pandai, bukan orang lain pandai lagi ada miskin. Tak tengok keadaan, tengok. Maka bagi orang yang mana Allah luaskan rezeki dia, fa'atidal qurba haqqahu, maka tolonglah kaum kerabat dia, bagilah hak, bagilah pada kaum kerabat dia hak dia. Hak sebagai manusia, hak sebagai kaum kerabat, hak sebagai mukmin. Nah, kaum kerabat dulu, kaum kerabat dulu. Nah, bermula daripada ibu bapa, adik beradik, nah, pak saudara, belah ayah belah mak, ni kaum kerabat ni. Kalau kita kena tolong, kita kena syakna. Tengok Islam dia fitrah. Dia fitrah. Fa'atidal qurba haqqahu. Kemudian lepas tu wal miskin, orang miskin. Nah, yang bukan kaum kerabat. Kemudian wabnas sabi. Kemudian musafir yang putus bekalan, musafir yang putus bekalan, hak ni pun wajib kena tolong. Wabnas sabi. Dzalika khairun, demikian itu baik. Tengok ni Allah Taala mula lil ladina yuriduna wajha, bagi orang yang mana nak wajah Allah, nak keredaan Allah, nak Allah. Wa ulaika humul muflihun, itulah orang yang berjaya, orang yang berjaya. Mula wa ma ataitum miryani, mula tamhid muqaddimah. Allah SWT nak haraikan riba kan. Tengok dia ada ayat begini, sebab susah kan. Riba ni kan boleh luasa kan, muamalah kan ni ayat mula tegur ni. Sebab tu kena faham. Sebab tu kita tak boleh nak kekal lalu. Nah, orang yang terlibat dengan apa dia? dengan dosa yang mana seperti lagu ni. Tengok syirik kan Allah Taala tak benar kan syirik, sebab dia kesilapan syirik ni bukan taksub ke apa, dia masalah kefahaman, bukan rugi ke apa. Sebab tu Allah Taala tidak benar, Allah Taala tak ada mujamalah, terus batal, terus bagi tahu pada Nabi awal lagi dakwah Nabi ni, bagi tahu lagi kena 360 hari tak pakai belakang. Tak pakai belakang. Lepas tu orang kata halal haram ni mungkin ada kaitan dengan apa pun. Mungkin ada kaitan dengan apa. Tapi melibatkan perniagaan dia, usaha dia kan. Nah, yang dibina atas dasar riba. Ni sekarang ni Abbas sendiri, pak saudara Nabi ni Abbas. Nah, perniagaan dia riba. Dia majoriti orang Mekah ni perniagaan dia riba belaka. Riba belaka. Nah, baik orang nego, baik orang bagi hutang. Dia orang Mekah ni orang tak pergi luar ni, dia bagi duit, dia bagi modal pada orang nego. Orang nego. Jadi dia ada bunga masing-masing, semua ada bunga. Dia sepakat riba ni tolong menolong juga. Tolong menolong. Tapi tengok Allah SWT mula, kita tengok bagaimana kekuatan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum nak haramkan riba, wa ma ataitum min riban, Allah berkata, apa saja yang kamu bagi harta kamu untuk kamu invest, untuk kamu apa dia melabur tu, yang kamu guna daripada riba tu, liyarbu fi amwalin nas, untuk kamu banyakkan harta manusia ni, fala yarbu indallah, benda tu tak akan banyak, tak akan subur di sisi Allah, tidak akan bertambah. Wa ma, tengok perintah Allah, dia tengok reality, tengok setan. Tengok zahir kita nampak kan, dengan riba gini kan, semua orang Mekah kan, mereka bagi modal, nak bagi modal pada orang nak pergi ke Syam, ada pergi ke Yaman, ada pergi ke Habsyah, ada pergi ke macam-macam. Jadi dia mau ni pergi, maka orang tempatan ni lah sediakan modal. Jadi bagi hak ni bagi 10,000 nanti bayar 15,000, hak ni bagi 20,000 bayar kira dia ada jadi bakadah gitu. Ini kan cara dia tolong orang nego pun tolong nego, hak ni pun tolong bagi modal, bila dapat utuh kongsi, ambil segini. Tengok
Allah Taala kata, wa ma ataitum min riban, apa saja yang kamu bagi daripada jenis riba tu untuk kamu kumpul, untuk banyakkan harta, untuk maju ke ekonomi manusia, ekonomi orang Mekah ni, fala yarbu indallah, sebenarnya dia tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kena tengok, batu kena pihak ni Allah akan turun belakang, batu kena baca ayat ni Allah akan turun belakang. Allah bagi rezeki, Allah akan turun belakang. Orang beli ke orang nego dia, perjalanan dia selamat, Allah akan turun belakang. Sebab tu kita kena tergelang hak ni dulu. Dia ayat ni baru mari ni, ayat akhir ni, tahun ke-12 nak masuk tahun 13 ni. Tak, apa dia turun ni. Wa ma ataitum min zakah, ada apa saja yang kamu bagi daripada zakat. Infak, zakat ni suku infak, tolong orang. Tak, turiduna wajh Allah, yang kamu nak wajah Allah, buat tu kerana Allah semata-mata. Fa ulaika humul, itulah yang akan menambahkan apa dia perniagaan kamu tu, yang menambahkan keuntungan kamu. Ni yakin betul. Sebab tu nak yakin dengan janji Allah ni. Sebab tu kata kena muzakarah. Ni pun kita ni jadi serupa dengan orang Mekah juga. Natijah jadi tak sama. Tak, kita dah kata orang Mekah sekarang kan, orang Mekah ni kan dah tahu dah apa dia Allah yang jadikan langit bumi, Allah jadi kita, maka sembahlah Allah. Kita kan semua Allah, kita setuju. Tapi ni ni serupa kan. Sebab tu kata kena muzakarah yang sama ni. Kalau tidak nanti jadi tak serupa juga kita. Tak, kalau kata Allah yang bagi rezeki, Allah yang gini, Allah belaka, tidak akan buka semua dengan Allah belaka, maka janganlah kita terlibat lagi. Tak boleh lagi. Natijah, tengok kekuatan ni, kekuatan apa dia muzakarah tentang kebesaran Allah ni. Dia hambus di ayat ni. Bila orang Islam semua tergelar, sebab tu kita tak boleh nak salah sama siapa, sebab penyakit yang sama, lemah yakin. Sebab tu akhir surah ni kan, mereka jadi lagu ni apa? La yukinu, sebab tak yakin dengan Allah ya. Mana kalau orang bukan yakin, tinggal belaka ni. Sebab tu masalah yakin dengan janji Allah. Nabi bagi tahu pada orang Mekah ni, membuat 360 pahala ni, seluruh harap tunduk pada kamu, seluruh aja bayar jizyah, bayar cukai pada kamu. Tak yakin. Tapi ni syarat dia. Sebab tu dia kena ada muzakarah, seperti mana Nabi bina. Kita tengok nanti kita masuk di Madinah, bagaimana Nabi bina masjid, bagaimana suasana di masjid Nabi SAW, bagaimana dalam masa singkat Nabi boleh hantar jemaah begitu ramai sekali. Tentu dah 80 surah ni dimuzakarahkan. Di ayat-ayat Allah ni dia boleh cabut. Dia akan bagi kekuatan. Mana masa tu ni kan apa sahabat-sahabat orang terlibat dengan riba, kita tengok saja dulu, tahu dah. Tapi ni asas dia, biar tahu dulu. Macam arak ni turun ayat kan, arak, riba, tengok dia benda yang mana kita bukan boleh cabut dengan hukum. Tengok Quran ajar pada kita macam sistem perambat siapa kan zaman Nabi tak sesat kan? Tapi bukan Islam anjurkan dah, walaupun ada kitab fiqh kita Islam nak hapuskan sistem perambat tapi dia tidak boleh dah hapus dengan hukum. Dia tak nak apa, macam arak, macam riba, dia perlu ditarbiah. Kalau tidak zalim. Macam arak turun ayat bagaimana pujuk para sahabat. Tapi dalam masa Uhud, tahun ketiga saja, bukan tahun ketiga, tahun keempat, bila turun haram arak kan, sahabat boleh berhenti lalu. Bukan senang kan. Kita kata 13 tahun capur ni, dalam masa 14 tahun 15 tahun 16 tahun boleh hapuskan arak ni. Arak lebih teruk daripada rokok. Kalau kita nak mudah lagi bayar, rokok kita tak boleh kan? Tengok, rokok bukan ketagih. Bukan ketagih dia tu, bukan arak ni. Para sahabat sebelum Islam kan, baik minum arak dalam majlis, tak patut orang tina berjoget, tak buah, dia perhiasan dia gitu. Suasana dia minum arak tadi bukan minum Sprite gini. Tak, dia satu benda yang dinikmati dan begitu sekali masuk dalam ni. Sehingga sahabat, kalau kita tengok Anas bin Malik cerita kan, ketika mana ayat arak turun tu, ayah dia masih lagi panggil, lepas main isyak panggil para sahabat minum arak. Bayar kan tu, lepas Badar, lepas Uhud tu, mana gambar para sahabat lepas isyak mari rumah kita minum arak. Sebab para sahabat boleh minum arak lepas isyak ya. Masalahnya tak boleh minum dah arak. Lepas isyak je boleh minum arak. Bila turun ayat berkenaan wala taqrabus salah wa antum sukara, jangan kamu hampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Maka tengok turun sikit-sikit. Jadi sahabat masih lagi minum arak. Tapi bila turun saja ayat haram kan, berhenti lalu. Bila siapa je orang royak arak haram,
Tak ada kata ngelah ni pok kita ngelah. Dok katak selalu. Sahabat ni katak tonton arak ni habis sahabat katak belakang. Katak belakang. Bukan senang. Tapi Quran ni, dakwah ni ada kekuatan. Manakala kita buat usaha sungguh-sungguh, di masjid kita ada muzakarah begini, di rumah kita ada muzakarah begini, kita bergerak tak tanpa eleh, tanpa orang kata, kita bergerak sungguh-sungguh, tak kita doa pada Allah Subhanahu Taala. Mana syarikat rokok ni utuh gitu ya. Apa tu tahap ke tak? Berhenti. Habis. Berapa puluh bilion tu kata statistik. Kita rasa kita tengok 5 tahun lepas rasa 50 bilion rokok ni. 50 bilion dah dia punya sel dia tu kalau berhenti. Gila syarikat-syarikat ni, gila syarikat ni, gila. Kekuatan ekonomi dia duduk mulut orang Islam. Kekuatan ekonomi dia duduk di mulut, tapi sebab mulut ni orang lain pegang. Tengok manusia, sebab dia kata manusia ni manusia tak boleh nak kawal diri, orang lain pegang mulut dia, tak boleh nak pegang. Tengok lemah. Orang mukmin dia ajar ke dia boleh kawal diri. Tengok kita ni dak orang bel subuh bangun. Tengok satu sistem yang cukup hebat. Orang yang mana terkesan dengan perintah Allah sepatutnya. Kita ada benda-benda lagu ni boleh bina umat yang cukup hebat. Tapi bila kita tak peduli, bila tidak dengan penuh kefahaman, mulut pun orang lain pegang. Padahal tak luak sikit abut. Mana kalau tak isap rokok ni ke apa, tak mati lah. Kau kata doktor pun ayat tak mati. Kalau kau tagih kata kronik tak mati. Tambah-tambah lagi ada rawatan dia kan. Tapi tak boleh. Benar seremeh ni, semudah ni. Bagaimana Nabi tahap arak ni boleh berhenti selalu. Tak, satu benda yang hebat. Tapi ni mukadimah dia, kita ambil ibrah. Tengok wa ma ataitum min riban, Allah bagi tahu apa yang kamu laburkan dengan guna sistem riba untuk maju ke harta orang Mekah ni, maka Allah Taala bagi tahu fala yarbu indallah. Ekonomi takkan meningkat dengan cara begitu, takkan meningkat. Allah yang tentukan. Allah yang dia nega tu, perjalanan tu Allah, keselamatan daripada Allah. Nak orang nak beli ke apa, Allah Taala kontrol belakang. Allah belakang. Tu yang kita belakang. Jadi tak sudut qana bila Allah Taala buat betul saya lagu ni. Ni ujian dia. Tapi wa ma ataitum min zakah, apa yang kamu bagi zakat, kamu tolong orang dengan bagi harta kamu. Tolong orang, bantu orang. Orang susah, orang berhajat kan. Allah kata faulaika hum mulifun. Itulah ganjaran yang berlipat kali ganda. Allahul, kemudian tengok ayat Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang cipta kamu, Allah yang bagi rezeki pada kamu, Allah yang matikan kamu, Allah yang menghidupkan kamu. Ajib ayat ni. Ajib. Tengok. Maka hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Kau kamu suruh selain daripada Allah tu, mana Lat Uzza, malaikat-malaikat, nak rasul-rasul yang disembah tu, ni semua ni masuk ni. Hal min syuraka, adakah mana-mana sekutu yang kamu dakwa wahai manusia? Man yaf'alu min dzalikum, ada yang buat lagu ni, ada yang mencipta kamu, ada yang bagi rezeki pada kamu, ada yang boleh mati kamu, ada yang menghidupkan kamu. Hal man yaf'alu min dzalikum min syai', sikit ada boleh bagi rezeki sikit, kau boleh cipta sikit, kau boleh ni. Tengok min man yaf'alu min dzalikum min syai'. Man yaf'alu dzalikum syai'an, sepatut gitu kan. Tapi ni tambah min dia panggil nafi tu. Tak, takkid, untuk takkid. Adakah yang kamu suruh selain daripada Allah tu? Tak. Ada yang boleh buat, dia boleh cipta kamu, boleh bagi rezeki pada kamu, boleh matikan, boleh menghidupkan kamu sikit? Tak ada. Subhanah, maha suci dia. Wa ta'ala amma yusyrikun. Maha tinggi daripada apa yang disekutukan. Kemudian Allah Taala bagi tahu ayat tadi, zaharal fasad, ini zahirnya kerosakan baik di laut ataupun di darat, bima kasabat aydina, dengan sebab perbuatan manusia. Allah Taala bagi tahu apa Allah Taala zahir ni, liyudhiqa ba'dahum ba'dal ladzi, untuk Allah Taala rasa kepada mereka ba'dal ladzi amanu, sebahagian apa yang mereka buat, bukan semua. Tak. Orang tipu kerana perbuatan rasuah macam-macam, dak retak utuh, dak gapo dia hutan habis dogo belakang, kerana perbuatan manusia. Tak. Maka bila mari hujan banjir ni, Allah sebahagian kalau Allah Taala buat belakang habis Allah Taala tak buat kira banyak. Tapi sebenarnya jadi kerosakan berlaku ni
Bukan Allah. Mana ada Allah? Allah tak boleh buat gapo tu. Allah Ta'ala kontrol belakang. Sebab tu orang mukmin ni hidup dengan kita Allah. Biar dia akan nampak, basirah dia akan nampak. Kerana amalan manusia. Amalan manusia. Allah Ta'ala kata, kami timpukan musibah tu pada mereka dengan sebahagian apa yang telah mereka buat. Kenapa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali. Saya lagi. Tak lagi. Bukan sebab Allah, tak ada. Allah yang nak buat kan, berhajat pada Allah. Angin tak bergerak melainkan dengan izin Allah. Semua kita baca dah Allah Taala bersumpah kan, idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqa. Tengok ayat-ayat mari beritahu dah, langit bumi Allah ni semua ni mereka tidak akan buat melainkan dengan izin Allah semua. Mereka begitu takut pada Allah, mereka begitu taat pada Allah. Mereka tak. Kita aja dah hakkan. Dan benda tu berlaku kerana kita. Dan Allah Taala zahirkan kadang-kadang supaya manusia heran. Macam berlaku di California kan, manusia heran berlaku kebakaran musim sejuk bukan musim panas, musim sejuk. Tak ada dah alasan manusia, tak ada. Manusia tak boleh buat apa dengan apa yang dia ada tu, begitu lemah sekali manusia. Dia apa Allah bagi supaya kembali pada Allah. Allah Ta'ala sayang lagi tu orang Amerika. Orang Islam sana lebih ramai daripada sini. Kita jangan ingat kita lebih ramai. Orang Islam sana lebih ramai daripada sini. Hijrah nak kita dah kata biarlah hama apa hama mereka ni, orang Islam kita hama nah, tapi orang Islam kita terkesan dengan dunia sana, mereka telah rosakkan akhirat mereka, Dan Allah Ta'ala tipuan supaya mereka kembali. Maka kul siru fil ard. Sambung lagi. Kul siru fil ard. Jalanlah di atas muka bumi ni. Tengok Allah Ta'ala pada orang Mekah ni. Fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qabl. Perhatilah bagaimana akibat orang sebelum mereka. Kana aktsaruhum musyrikin. Tak percaya lagi tu Zuharul Fasad ni, ayat Zuharul Fasad tu. Dan Allah bagi tahu kerana perbuatan sebahagian apa yang telah dibuat oleh manusia supaya mereka kembali. Kul siru. Jalan tengok bagaimana akibat orang sebelum mereka. Semua azab mari tu. Ni maknanya Zuharul Fasad ni kita boleh kait dengan agama dia. Kaum Ad, kaum Samud, semua tu sekali. Kaum Nuh, semua sekali tu. Wujud kefasadan sama ada di darat ataupun di laut. Dengan sebab perbuatan mana apa yang telah kenapa berlaku musibah pada kaum Nuh, kaum Samud ni. Sebab kerana apa? Kerana amalan mereka, kerana perbuatan mereka, kufur mereka, syirik mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kursi jalan atas muka tengok bagaimana akibat yang akan buat orang sebelum mereka. Kerana aktsaruhum musyrikin. Tu banyakkan mereka Allah bagi tu kerana syirik belaka tu. Kerana syirik belaka. Azab mari tu kerana syirik belaka. Syirik yang Allah Ta'ala murka kan. Dan tidak ada dosa yang lebih Allah Ta'ala murka lebih daripada syirik. Sebab tu tak ampun. Dosa lain boleh ampun, balik akhirat dalam keadaan syirik tak ampun. Allah Ta'ala istihar berkali-kali dalam Quran, Inna Allah la Allah SWT bagi Allah Ta'ala tidak akan ampun. Allah Ta'ala ampun semua dosa melainkan syirik. Allah Ta'ala ampun semua dosa melainkan syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik man yasha. Allah Ta'ala ampun belaka dosa kecuali syirik. Matilah kalau mati, kalau tak mati ampun belaka Allah Ta'ala ni. Kalau tak mati lagi syirik lagu mana pun nak, bila masuk Islam ampun segala. Tapi sini umat-umat yang mana yang sebelum ni Allah Ta'ala sebut kebanyakan mereka datang azab kepada mereka kerana kesyirikan mereka. Fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Maka hadapkanlah wajah kamu wahai Muhammad lid-dinil qayyim, pada agama yang qayyim ni, yang dibawa oleh Nabi sekarang ni, yang diturunkan oleh Allah SWT. Min qabli an ya'tiya yaumun la maras. Sebelum datang kepada kamu hari yang mana kamu tidak dapat selamat lagi, tak dapat lari lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang tak dapat lari dah lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma idzin, pada hari tersebut yasaddaun, asalhu yatasaddaun. Pada hari tersebut yasaddaun, terbagi pada yatafarraqun, akan pecah belah. Yasaddaun. Hari supaya ni takkid semula ayat 14 tu. Yauma taqumus saah yauma yatafarraqun. Yauma idzin yasaddaun. Maka hadapkanlah wajah kamu hanya pada Allah. Tawajuh. Mana hajat pada din qayyim ni, jangan peduli. Kamu hanya tengok Allah, tengok apa yang Allah perintah. Ni orang mukmin. Tuan ni sebelum tidur baca doa lagu ni, iftitah semaya pun gini. Mana kita ni lepas tu dalam kunut pula mazhab Syafi'i kan, dalam kunut pula fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Ya Allah, mung ya putus, orang lain tak putus.
gagah ya, gagah. Sepatut orang Islam gagah cari makan dia, hidup dia, tak sakut dengan siapa-siapa. Dia penting perintah Allah. Dia tak Allah dengan siapa-siapa. Sebab dia tahu dia ada Tuhan. Tapi asbab, ambil asbab kerana perintah Allah. Ambil asbab kerana perintah Allah, kena faham. Kita ambil asbab. Allah SWT suruh kita ambil asbab, kita tak suruh ambil asbab. Kena piak juga. Kena piak juga. Kita ada. Fa'akim wajhaka lid-din hanifa min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah yawma idzin yasadda'un man kafara. Maka siapa dia pilih kekufuran, fa alaihi kufruh, maka dia akan bertanggungjawab terhadap kekufuran dia. Wa man amila salihan, tadi sepatut man kafara man amana ya. Tengok usul Quran. Tak, sepatut man kafara fa alaihi kufruh wa man amana. Tapi sini wa man amila salihan. Apa amalan salihan sini? Sebab dia ada makna tu kira maklum dah tu. Tapi penekannya amalan soleh. Penekannya amalan soleh. Sebab amalan ni susah. Dah bagi tahu pada para amalan kena ada, ibadat kena ada, ketaatan kena ada. Kalau siapa dia melakukan amal soleh, dia amal ni mesti kena dengan iman. Sebab tu sini tak sebut amalan kafar ni. Sebab tak ada makna, amalan dia tak ada nilai dah. Tengok dia bila sebut sini dia lawan dia dah. Cara Quran dah. Ni ajib. Sebab Quran ikhtisar kan. Dia kira boleh faham dengan lawan dia berkata sebut. Wa man kafar, siapa dia pilih kekufuran, dia buat amal yang kufur, tak buat amal yang soleh, tak ada makna. Dia kerana kekufuran itu amal dia tak ada makna dah. Allah Taala ayat dah. Dan kita baca dah ada surah Ibrahim kan. Orang kufur dengan Allah Taala balik akhir amal yang kebaikan dia tu. Karamat seperti mana abu pada angin bertiup kecah. Tak ada nilai. Maka tak sebut. Tapi waman amila salihan, siapa dia melakukan amal soleh, fali anfusihim yamhadun. Allah bagi tahu sebenarnya dia telah menyediakan untuk diri dia yamhadun. Yang ini dia telah sediakan tempat dia untuk dia menikmati nikmat-nikmat dalam syurga. Fali anfusihim yamhadun. Dia telah menyediakan tempat untuk dia sendiri, tempat rehat dia, tempat senang dia. Yamhadun liyajziyal ladina amanu, untuk Allah Taala balas tengok. Tak tinggal alladina amanu wa amilus salihat min fadlih, daripada kurnia dia. Dan innahu la yuhibbun, bahawa orang kafir tu akan balas kekufuran dia ke apa? Dengan apa dia? Mafhum mukhalafah dia. Mana orang kafir kami akan balas dengan azab yang pedih. Liyajziyal ladina amanu wa amilus salihat min fadlih liyajziyal ladina kafaru min ghadabihi. Dia kena takdir dia lagu tu. Oh, dia masuk. Sebab ni man kafara, siapa dia pilih kekufuran maka dia bertanggungjawab terhadap kekufuran dia. Siapa dia pilih amal soleh, maka sebenarnya dia buat untuk diri dia sendiri, untuk kebaikan dia sendiri. Maka liyajziyal ladzi, untuk Allah Taala balas orang yang mana buat amal soleh ni dengan daripada kurnia dia, syurga dia. Dan untuk Allah Taala balas orang yang pilih kekufuran itu dengan sebab kekufuran dia daripada kemurkaan dia, azab dia. Sebab innahu la yuhibbul kafirin. Sebab dia tak suka, Allah Taala azab orang kafir ni sebab dia tak suka kafir. Tengoklah. Sebab dia tak suka kafir. Tak bagi dia tak suka orang kafir, la yuhibbul kafir. Pun sambung semula hadirin hadirat. Wa min ayatihi, tanda kebesaran Allah, an yursilar riyah mubasysyiran wa liyudhiqahum. Ni orang Mekah ni sebenarnya ayat hujan gini kan, lepas tu tumbuh-tumbuh lepas ni nak bagi tahu pada orang Mekah. Begitulah proses kehidupan semulanya. Oh, payah sangat nak terima. Wa min antara tanda kebesaran Allah, dialah yang gerakkan angin, dia yang hantar angin sebagai berita gembira, waliyudhiqakum min, untuk dia rasa kepada kamu daripada rahmat dia, walitajriyal fulku, dan untuk dia gerakkan kapal-kapal dengan perintah dia, walitabtagu min, supaya kamu dapat cari kurnia dia, dapat cari daripada kurnia dia dengan ambil ada apa dia barang dari laut tu, wala'allakum tashkurun, kamu bersyukur. Walaqad arsalna min qablika, begitu sebagaimana kami utuskan angin hujan ni sebagai kebaikan untuk kamu, begitu kami utuskan sebelum kamu wahai rasul-rasul kepada kaum mereka. Lalu faja'uhum bil bayyinat, lalu semua rasul datang pada mereka dengan bukti-bukti. Fantaqamna, ini pun mahzuf juga, fasihah. Lalu mereka datang pada mereka dengan bawa bukti-bukti, fakadzabu, lalu mereka mendustakan. Bila mereka mendustakan, fantaqamna, maka kami pun hukum lalu minal ladina ajramu, kerana kami hukumkan kepada orang yang mana durhaka. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan Allah Taala bagi tahu beginilah wajib ke atas kami untuk bantu orang mukmin, orang bantu mukmin.
ni pun mahzuf juga sebenarnya. Ni kami utuskan sebelum kamu wahai Rasul untuk kaum mereka, kemudian apabila datang Rasul mereka pada kaum-kaum yang Allah Ta'ala utuskan yang buat bukti-bukti, lalu mereka mendustakan. Lalu fakadzabu ba'dhum, maka sebahagian mereka telah mendustakan. Jadi orang yang mendusta kami telah binasakan dengan sebab kerana mereka dusta. Dan orang yang beriman tu kami telah selamatkan. Fa amanu ba'dhum, maka yang beriman tu maka kami telah fanajainahum, kami telah selamatkan mereka. Wa kana haqqan alaina, maka sebab apa kami selamat mereka? Sebab wajib ke atas kami nasrul mukminin. Dia kena gitu baru dia Quran ni dia buat cerita. Dia dalam Quran banyak dia mahzuf, banyak mahzuf. Kalau tidak dia tak jadi wakan haqqan alai, tiba-tiba tak, mesti ada. Sebab bila sebut kafir ni mesti orang mukmin. Bila datang pada mereka rasul-rasul dengan bawa bukti-bukti, maka sebahagian mereka telah mendustakan. Jadi hukum mendusta tu maka kami hukum dia. Orang yang durhaka tu kami hukum dia. Jadi yang beriman tu maka kami selamatkan dia. Bila kami selamatkan dia, berapa selamatkan dia? Wa kana haqqan alaina nasr, maka sebab kan wajib ke atas kami tolong orang mukmin. Jadi untuk Islam, untuk para sahabat, untuk Nabi bila dengar begini kan, ini janji daripada Allah SWT. Kemudian sambung lagi, Allahul ladzi yursilur riyah, Allah yang utuskan angin. Fatusiru sahaba, lalu angin itu telah menggerakkan awan. Fayabsutuhu, lalu tersebar di langit. Kaifa yasha, mengikut kehendak Allah SWT. Nak gimana? Wa yaj'aluhu kisafa, dan Allah jadikan kisah apa dia? Kita'ah sekumpulan awal kita tengok di langit itu. Fataral wadqa, lalu kamu lihat hujan mula. Wadqa ni al-matar, al-wadqu al-mataru. Fataral wadqa, kamu lihat hujan yakhruju min khilali, keluar dari celah-celah awal itu. Faida, maka apabila dia telah faida asaba bihi, maka apabila dia telah menimpa dengan hujan itu apa dia? Bumi. May yasha'u min ibadi, di kalangan orang yang mana kami kehendaki di kalangan hamba dia. Ke atas may yasha', siapa yang kami kehendaki di kalangan hamba dia. Idahum yastabshirun, tiba-tiba mereka rasa gembira. Wa in kanu min qabli, yang mana mereka sebelum turun hujan tu mereka duduk tunggu, nak nanai tanah gersai gini, tak ada air. Wa in kanu, yang mana mereka sebelum diturunkan hujan itu diturun pada mereka min qabli lam mublisin, berada dalam keadaan putus asa. Tengok Allah tak nak sempat bagi tahu. Sini sambung ni ayat ni kan, ayat 40, ayat 49 ni dia sambung dengan 51. Ni Allah gambar kan. Allah tak nak gambar kan cerita tentang hujan, kita pun jadi terpedaya kan kalau tak perhati kan. Cerita tentang bagaimana proses turun hujan sebenarnya nak bagi tahu keadaan orang musyrik. Sebab kita dia nak datangkan hujah pada orang Mekah ni supaya mereka tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala buat datangkan ayat begini bagi tu. Allah lah yang apa dia? Yang gerakkan angin, lalu angin itu telah menggerakkan awan, lalu awan itu telah apa bersuduh bergerak di langit-langit mengikut seperti mana yang Allah Taala kehendaki. Lalu Allah Taala jadikan awan itu berkumpul-kumpul. Lalu kamu lihat wahai Muhammad, wahai orang yang baca Quran, hujan itu di celah-celah tu. Lalu Allah lah yang timpakan, yang turunkan dengan hujan itu kepada siapa yang dikehendaki di kalangan hamba-Nya. Jadi bila turun hujan, tiba-tiba mereka rasa gembira. Wa in kanu, yang mana mereka sebelum ni, apa gembira tu? Sebab mereka sebelum ni, ini fitrah manusia ni. Fitrah manusia. Yang mana mereka sebelum duduk tunggu hujan, nak nanai. Tak. Mereka benar-benar berada dalam keadaan putus asa. Fanzur ila athar rahmatillah. Kemudian Allah ambil ni ibrah dia. Maka perhatilah pada athar rahmatillah. Ni athar ni hujan itulah. Tengoklah pada kesan bagi rahmat Allah tu, hujan tu. Kaifa yuhyil ard, bagaimana Allah Taala hidupkan bumi yang telah mati. Inna dzalika la muhyil mauta. Begitulah proses Allah Taala hidupkan orang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia berkuasa atas segala sesuatu. Balik semula. Wala in arsalna rihan far'au musum, bila kami utus kepada mereka angin hujan tadi, lalu mereka dapat hujan, maka tumbuh-tumbuhan. Ni fa ni fa fasihah, maka dia kena takdir. Maka bila kami utuskan hujan pada mereka tanah tadi, kalau yang mereka putus asa tu, maka tanah mereka mula subur, mereka boleh nanai. Sampai fara'uhu musfarran, lalu mereka lihat musfarran, menguning dah, comel dah, nak tuai ni. Allah kata la dhallu min ba'dihi yakfurun. Dah mereka tu buat keputusan dah selepas tu untuk kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelik. Ni gambar orang Mekah.
orang Mekah. Sepatutnya wahyu datang ni seperti hujan, Nabi ni seperti mana hujan. Yang mereka tunggu sebelum ni, mereka bagi tahu kalau kita ada kitab supaya orang Yahudi Nasrani kita lebih betul lagi. Mereka dah kata sebelum ni kan, mereka begitu gersang sekali pada hidayah nak gini. Mereka bagi tahu kalau Allah SWT turun kitab pada mereka sebelum ni. Jadi Allah Taala hantar Nabi seperti mana orang nanen tunggu hujan. Dalam keadaan putus asa gini tiba-tiba turun hujan. Sepatutnya bila turun hujan mereka gembira. Orang Mekah gembira. Tak, dia khilaf. Tak, bila tengok keluar hasil molek, tak tiba-tiba kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala semula. Dia irma cerita ni dia capur. Sebab tu dia kena mikir, kena duduk, dia bukan polos dengan kita. Ya, Quran ni kena tadabbur gitu. Sebab dia kena duduk 2-2, 3-3 temu zakarah. Tak, dia akan apa. Kemudian habis kata ni khulasah Allah Taala raya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai tahap ni seperti mana petani tu. Tak, seperti mana petani. Bila masa tak ada ujian minta dengan Allah. Tak nak guna kan? Allah tu nak suruh nak minta. Tapi bila turun hujan, bila jadi tanaman belakang gini, kufur dengan Allah, syirik dengan Allah. Tengok manusia. Tengok manusia bila main musibah dengan Allah. Jadi Quran turun, Nabi tu begitu. Allah ni, Allah bila kamu dalam keadaan musibah kamu minta pada dia, maka Allah tu lah yang minta sekarang untuk semua hanya dia. Tak payah juga Allah kepada Nabi, fa innaka la tusmi'ul mauta. Sekali lagi, ini bukan, ni tak ada kaitan dengan orang mati boleh dengar tak dengar, ni tak ada. Kita kena layan seperti mana zaman ni. Zaman Quran diturunkan ni. Ni Allah tasbih kan orang degil, orang kafir degil Mekah ni seperti mana orang mati, seperti mana orang pekak, seperti mana orang buta. Mata hati telah ditutup. Ini tamsilan bagi mata hati telah ditutup ni. Dalam masa yang sama nak bagi tahu orang mati tak dengar. Itu memang Allah Ta'ala beritahu, fa innaka la, sesungguhnya wahai Muhammad, sebagaimana la tusmi'ul mauta, kamu tidak boleh buat orang mati tu dengar atau sudut kelung, dia tak dengar. Begitu kamu tak boleh buat dengar orang pekak, kamu duk panggil dia, tak doa ayat pada dia, kamu duk panggil doa. Tambah-tambah tengok orang pekak idza wallau mudbirin, tengok Allah tak tinggal. Takut pekak paling muka kalau paling muka kita panggil dia tahu. Sebab orang pekak lagi sensitif dia pergerakan kita. Tengok, fa inna, kamu tidak boleh buat orang mati ni dengar. Kelonglah ke mana tak, mereka tak dengar, tak bagi tahu. Begitu kamu tak boleh buat orang pekak ni dengar bila dia paling kot lain. Dia paling punggung. Idza wallau mudbirin. Panggil tak cakap kelong. Ini Allah umpamakan orang Mekah. Wa ma anta bihadil ummian. Begitu kamu tak nak tunjuk pada orang buta. Benda dia hilang. Ni sini ni bagi demo sini. Ni tunjuk saja tak boleh. In tusmi', tidaklah kamu boleh buat dengar. Tengok, tidaklah kamu boleh memperdengarkan melainkan man yu'minu bi ayatina, siapa nak beriman dengan ayat kami, dan fahum muslimun, orang itu nak serah diri pada Allah SWT. Kemudian kembali semula. Allah ni bahagian akhir. Allah alladhi khalaqakum, Allah lah yang jadikan kamu min dha'fin, ni ajib, Nabi keluar daripada perut ibu lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian selepas lemah tu jadi kuat sikit. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, kemudian selepas kuat tu jadi lemah semula, tua. Tak, sakit orak, sakit lutut, sakit gua ni, dan kemudian jadi tua wa syaibah. Ya khuluqu ma yasha, dia cipta apa yang dia kehendaki. Ni ayat nak bagi tahu Allah jadikan kita, nak bagi tahu detail kita ni min dha'fin. Allah jadikan kamu daripada kelemahan. Memang kita ni memang lemah. Allah tak nak bagi tahu. Khuliqal insanu dha'ifa. Hak ni lebih teruk lagi. Allah tak nak buat kita memang kejadian kita dunia ni memang lemah. Memang lemah. Sepatutnya kejadian lagu ni kan, Allahu Akbar. Bila cerita tentang Allah, Allah tawar diri kita. Kalau mari datuk mana-mana, orang kaya mana tawar, lalu gegah lalu pegang. Ada sifat manusia lemah, manusia yang susah. Kalau ada orang mari yang hebat, yang boleh bagi tolong dia, bukan. Ni Allah pencipta langit bumi semua ni, tahu suruh jadikan dia. Wallahu khalaqakum min dha'f. Allah jadikan kamu daripada kelemahan. Kemudian daripada lemah tu kamu kuat. Kemudian daripada lepas kuat tu kamu jadi lemah semula. Kemudian kamu berubah. Ya khuluqu ma yasha. Ya khuluqu ma, dia cipta apa yang dia kehendaki. Wa huwal alim, nak bagi tahu ni ayat ni, dia nak bagi tahu dia tahu. Dia qadir, dia sangat berkuasa. Wa yauma taqumus saah, kembali semula. Wa yauma taqumus saah, hari bila berlaku kiamat, yuqsimul mujrimun, orang derhaka ni akan bersumpah, ma labithu ghaira saah, kita tak pernah menetap atas muka bumi melainkan sekejap, satu saat saja. Tengok, kadzalika kanu yufakun, demikianlah mereka dipalingkan. Wa qala alladhina utul ilma wal iman,
berkata orang yang diberi ilmu dan juga iman di akhirat nanti, qad labistum fi kitabillah, sesungguhnya kamu telah menetap mengikut kitab Allah, mengikut ketentuan Allah, ila yaumil ba'ts, ila yaumil, sehinggalah hari kamu dibangkitkan. Fa hadha yaumul ba'ts, hari ini hari kamu dibangkitkan. Walakinnakum kuntum la ta'lamun, tapi kamu masa dulu tak reti, tak tahu perkara ni. Fa yauma idzin, daripada hari tersebut, la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratahum, maka keuzuran orang yang zalim dengan alladzina zalamu berulang kali dari ni. Allah Taala sifatkan orang musyrikin alladzina zalamu. Fa yauma idzin la yanfa'ul ladzina zalamu, tidak akan bagi manfaat lagi bagi orang zalim yang syirik dengan Allah ni, ma'dziratuhum, keuzuran mereka, walahum yusta'tabun, begitu juga rayuan mereka tidak akan dipedulikan. Walaqad darabna lin-nas, sesungguhnya kami telah datang kepada manusia dalam Quran ni min kulli mathal, setiap contoh untuk dia kembali pada kami. Wala in ji'tahum bi ayatin, sekiranya kamu datang pada mereka mana-mana ayat pun, la yakunul ladzina kafaru maka pasti sekali orang kafir yang menentang ni akan berkata, in antum illa mubtilun, kamu ni tidak lain melainkan golongan batil. Dia tuduh golongan yang batil. Kadzalika yatma'u Allah, demikianlah Allah Taala telah tutup mata hati alladzina la ya'lamun, orang yang mana tidak reti. Mula surah ni kan Allah Taala bagi tahu wa'adallah. Tengok ayat ayat ke-6 tu, wa'adallah la yakhlifullahu wa'dahu walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Sini kadzalika yatma'u Allah, demikianlah Allah Taala telah tutup mata hati siapa dia, alladzina la ya'lamun, orang yang mana tidak tahu tu. Kau tahu zahiran min hayatid dunya ya. Lepas tu fasbir, sabar sajalah wahai Muhammad. Apa? Inna wa'dallahi haq. Tu wa'dallah la yakhlifullahu mi'ad. Yang mukaddimah gini, akhir pun gitu kan. Khulasah dia, fasbir, sabar sajalah wahai Muhammad, inna wa'dallahi, janji Allah itu benar. Janji ke apa? Pertolongan Allah, Nasrullah. Hak ni sebenarnya nak bagi tahu. Sebab surah ni kan asal dia nak bagi tahu pada Nabi, janji Allah Taala akan tolong kamu. Jangan mimpi. Janji Allah ni benar. Benar. Nabi diuji. Ni pak liku ni, pak paling ni. Kalau tidak Nabi tu baik gitu. Dah Nabi tunggu perintah Allah. Keadaan Nabi ni Allah tahun 12 akhir tahun 13 ni, orang Mekah cari kahir nak jalan nak bagi nak bunuh Nabi. Nabi dakwah dah lama dah gini. Bukan senang. Sebab tu tunggu ayat begini, fasbir, sabar sajalah wahai Muhammad, inna wa'dallahi haq, janji Allah itu benar, wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun, janganlah kerana apa, wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun, janganlah kerana orang yang tidak yakin ni menyebabkan kamu jadi gelisah, menyebabkan kamu jadi tekan, menyebabkan kamu jadi apa dia jadi nak tinggal, nak ngaju ke, nak tinggal gini, jangan. Mereka masalah mereka apa? Mereka tak yakin ya. Mereka tak, alladzina la yuqinun wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Janganlah kamu rasa bimbang dengan keadaan mereka begini ni, kerana mereka kali ini tidak yakin pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mana jangan kamu bimbang daripada mereka ke apa dah? Nak bunuh kamu kan nak apa? Jangan peduli pada mereka. Jangan peduli pada mereka. Janji Allah itu benar. Allah Taala akan tolong kamu. Wallahu a'lam. Surah Al-Ankabut. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta